Setiap kali kita orang live tanya apa nama anak ni aku nak bagi tahu dekat korang. Sebab you ni kulit fragile, kulit nipis. Kau siapa? Doktor cakap macam tu, kau siapa? Setiap baby Ikan gelam ikan berdua kau tu macam nak Okay, Okay. korang. Baik sikit guys, hari ni tak cukup. Rated. Betul, hari ni kita kalah data hari ni sebab ada orang ni FOMO, dia tak boleh tengok benda-benda viral nak suruh beratur ni. So hari ni kita sementara menunggu, kita nak buat konten jawab Q&A korang. Dengan kita nak reveal nama anak kita orang. Yes. Yang mana tertanya-tanya setiap kali kita orang live tanya apa nama anak ni aku nak bagi tahu dekat korang untuk konten hari ni. Okey. So tanpa memazahkan masa, so jom kita tengok dan layan konten ni. Okey, let's go. So soalan pertama daripada Nurin Lofa. So dia tanya sakit beranak first ataupun second. Yang ni memang soalan saya lah. Takkan jawab saya, takkan aku pula jawab. You tahu sakit I. You tahu sakit I. Betul. So untuk sakit beranak first dengan second berbeza. Sebab saya anak pertama beranak normal, anak kedua saya beranak caesar. Caesar, elective caesar, bukan emergency caesar. Elective. So saya memang tahu dah saya akan caesar. Sebab lepas saya bersalinkan Martin, doktor tu terus cakap dekat saya dah tak boleh beranak normal. Atas sebab tertentu lah. Lepas ni kita explain sebab ada lagi soalan. So kalau Nurin tanya sakit mana lebih sakit, to be honest, sakit beranak normal saya lebih mengerikan. Nak tahu sebab apa? Tunggu next question saya jawab. Okay. So untuk jawapan dia memang anak pertama lah sakit. Okay. Next question. Soalan ni daripada Liana 9916. Apa perbezaan morning sickness antara anak pertama dan anak kedua? Ada beza ataupun tidak? Bagi saya sama je kot. Dia ada muntah-muntah. Tapi kalau beza dengan adik lah kan senang cerita. Beza masa Martin dia tak ada teruk sangat. Ni dia punya alahan apa semua tu. Yang adik ni nombor 2 ni dia banyak sakit-sakit. Ada muntah-muntah apa semua, tak boleh bawa makanan. Saya rasa alahan saya waktu anak pertama dengan anak kedua tak ada beza pun, sama je muntah. Cuma anak pertama tu dia macam sampai 1 trimester je. Second trimester tu saya dah selera gila-gila dah. Sampai second trimester tu naik 3 kilo. Makan banyak agak time tu. Doktor pun ingat saya ada GDM waktu tu, kecil manis, rupanya tak ada. So anak kedua ni pula sampai second trimester, dekat-dekat third trimester pun saya masih muntah-muntah. Dan saya tak boleh nak hidup, bau dapur apa semua, bau masakan, saya macam nak muntah saja. So yang anak nombor 2 tu lagi ekstrim. Itu saja perbezaan dia, tak ada banyak. Okay, next question adalah Tips nak dapatkan anak sepasang, ada makan anything ke? Tak ada kok. malah kita orang tak tahu pun kalau makan ini dapat anak perempuan. Tak ada. Makan ini dapat Orang anak buat macam perempuan. biasa je. Kita orang tak tahu dan hanya buat seperti biasa saja. No Macam biasa je lah. Tak ada tips lah. Betul-betul. Tak- Mungkin tak- rezeki dari Allah saja. Bergantung pada rezeki lah. So memang kita orang berdua pun memang nak anak sepasang. After sepasang kita orang nak rehat, kita orang nak dating berdua pun. Okay, soalan keempat. Keempat, first normal, second caesar. Macam mana perasaan merasa dua-dua? Share sikit pengalaman. Ni lah dia tadi. Ada orang tanya kenapa saya boleh caesar anak nombor 2. Dia macam ni korang. Anak pertama saya tu, saya tahu dah yang saya lepas ni tak boleh normal. Betul. Sebab anak pertama saya tu, saya kena third degree. Koyakan third degree tu dia melibatkan yang di belakang. Kita tak nak sebut lah. Awak faham sendiri lah. Yang tak tahu lah. Yang tahu lah. YTJT lah yang tahu je tahu. So Apa yang koyakan koyak tu, tu macam mana? Tu degree tu. Panjang lebar dia tu macam mana? So jahitan saya pun memang saya dijahit. Waktu tu saya melahirkan Martin tu, ngam-ngam masuk azan asar waktu tu. So saya tahu lepas je keluar Martin, terus saya dijahit dari asar tu sampai ke maghrib. Tahu betapa lamanya saya kena jahit waktu tu. So memang nak cakapnya waktu tu jahitan tu 5 hari je dia dah bersambung. Cuma sakit dia tu 6 bulan. 6 bulan saya masih ngilu-ngilu behir tu. Padahal orang yang bersalin normal ni sebulan 44 hari kau dah boleh berlari dah. Dia gini je sebab you ni kulit fragile, kulit nipis. Saya Itu sebenarnya. kulit saya kulit lembik. So senang koyak, senang apa. So
itulah puncanya saya bersalin Caesar. Bukan anak kedua je tau, sampai bila-bila saya dah tak boleh normal. Betul. Disebabkan teknik gitu. Sebab dia cakap kalau you nak normal lagi, boleh, tak ada masalah. Cuma mungkin lepas ni koyakkan di tempat yang sama dan ada masalah dekat belakang dulu. So daripada kita ada masalah pelik-pelik, better kita elakkan. Better Caesar lah. So itulah pengalaman saya. Dua-dua saya dah rasa. Next question. Soalan daripada M. Kisra. Muka baby mostly ikut siapa dari mata, kening, hidung dan warna kulit? Okay, mata dulu. Mostly Mata kalau saya ada berang-berang juga mata ni lah. Dah ikut siapa. Kalau rasa ikut banyak yang. Kalau ayat klise dia, muka kita dua. Tapi yang dia tanya ni dia nak tahu daripada salah dia seorang. dah spesifik. Okay, biasa jawab. Mata anak saya, dia tak adalah warna mata dia tak macam mati. Dia tak silap saya hitam je. Saya rasa lah hitam. Sebab dia macam masih kerap tidur sekarang, so tak nampak lagi. Tapi bentuk mata dia bulat. Anak saya tu mata dia bulat. Lepas tu Kalau eyelid kita dia tebal. kalau kita compare gambar dia dengan Martin masa kecil, dia kurang ke? Ada tak eyelid sini korang? Ni lipatan mata eyelid tu. Ni. Macam tu mata anak saya. Anak saya perempuan. Lepas tu dia punya kening macam bapak dia. Lebat. Nampak lah dia punya line lebat tu, nampak macam abang dia lah. Lepas tu hidung dia tinggi. Hidung dia mancung tinggi. Tak lah, letih aku nak korek tak hidung dia. Nak sedut tak hidung. Tapi hidung dia nampak macam hidung mami dia lah. Sebab dia punya hidung tinggi tu macam kalah abang dia. Mesti dia orang tak sabar nak tengok muka dia. Lepas tu warna kulit dia sekarang masih merah. Satu je aku nak pesan, jangan nak banding lah. Kata Martin lagi comel, adik dia lagi comel daripada Martin. No. Anak saya cantik. Jangan ada sifat macam tu nak membanding Kalau korang ada sifat macam tu, sila meninggal. So ini adalah masa yang ditunggu. Kita nak reveal Nama anak kita orang. So sebelum saya nak reveal ni, saya nak cakap dululah. Anak kita orang ni, nama ni sampai depan GPN pun kita orang masih ragu-ragu nak letak. Bukan ragu-ragu, dia macam Mana kita orang still memikirkan. apa kita orang you je. Memang lock dah nama tu. Betul lah. Memang lock nama tu. Bukan nama hok yang sekarang ni, nama yang sebelum sekarang tu. Maksudnya kita banyak bercelaru nak pilih nama anak. You je. Jadi You je. Dok pilih nama yang A tu. Hot tu yang tu. Dok, senang cerita, nama anak kita orang banyak halangan sebenarnya. Saya suka yang ni, tapi tiba-tiba relate dengan hot tu. Banyak relate lah. So kita tak nak orang kata apa bercanggah, berkucah, kita tak nak. So kita ada yang satu nama yang saya suka daripada dulu tu. Dia pun nak pakai je lah nama tu. Dah tak ada orang, tak pernah dengar lagi orang pakai nama tu. Kau pakai lah nama tu dekat anak kau. So nama anak kita orang adalah Nur Aviana Malisa. Nur Aviana Malisa. So korang boleh panggil dia Lisa, korang boleh panggil dia tahun lepas kita pilih nama Martin, Adian tu sebab you pilih kan. Adian macam Martin tu I pilih. Macam tahun ni I pilih A kat depan, you pilih M. Untuk nama anak kita orang perempuan ni, dia yang pilih Aviana. Dia suka nama Aviana tu. And saya pula suka dengan nama Lisa. So kita letak Malisa. Memang anak kita orang ada double E lah, ikut bapa dia. So itu adalah nama anak kita orang. Korang boleh panggil dia Baby Evie, korang boleh panggil dia Vivi, korang boleh panggil dia Lisa. Kalau family belah Afiq panggil dia Lisa. Kalau family saya panggil Evie. So macam tu lah. Korang saya lah yang nak Aviana tu sebab saya nak panggil Evie. Mami dia panggil Vivi pula. So ikut korang lah nak panggil dia apa. Macam dia cerita One Piece. So ikut korang nak panggil dia apa. Yang penting anak saya sihat, membesar dengan baik. So jom kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. So soalan yang seterusnya adalah berapa kos bersalin dekat KPJ KB tu manis? Yang ni bayar, so aku tak tahu. Kalau untuk elective Caesar, package RM1,800. Package tu termasuk servis dia apa semua. Lepas tu penginapan 3 hari 2 malam. Tapi kalau tengok kertas tu dia kira RM10,000 lah korang. Senang cerita 10
ribu kena ready untuk elective season. Betul. Dan ada yang juga saya baca dekat kertas tu, untuk normal harga dia serendah 4,000, serendah bawah 5,000 lah senang cerita. So kalau nak ready, korang kena ready 6,000 untuk apa-apa. Sebab normal ni korang, korang tak decide lagi nak ambil epidural ke tak. Yes. So 4,000 tu saya rasa tak termasuk lagi epidural. So sekiranya korang memang tak tahan contraction, korang kena ambil epidural untuk yang normal. Kalau macam Caesar, elective Caesar tadi, bergantung pada dia orang memang juga ada dah. kan, benda tu kan bergantung pada orang juga kan. Spinal tu, spinal. Epidural bergantung pada orang. Bergantung pada orang juga nak ambil ke tak nak. Ni kita orang bagi tahu direct tau, supaya korang faham, supaya korang tahu harga-harga dia apa semua. Epidural harga dia yang kita orang ambil 1,000 berapa gitu je lah. 1,200, 1,100. Dalam harga dia 1,000 gitu, bawah RM2,000 harga dia satu jarum untuk tu. epidural. Epidural dia tak termasuk dengan harga package. Betul. So benda tu depends on you lah nak tambah. Depend lah. Kalau you guys kena emergency Caesar, 10,000 dan ke atas. Boleh 15,000, boleh 16,000, 20,000 pun boleh. Depends dengan masalah you dengan baby. Wah, dia dah lain. Okay, soalan seterusnya ni daripada Farah Bella. Tambah susu manis makan apa? You minum apa? Apa yang you amalkan untuk tambah susu? Bagi tahu sikit. Sebenarnya saya dari pregnant Martin saya tak ada konsum apa-apa. Cuma untuk this pregnancy saya konsum berbabu. Untuk saya diet sebenarnya. Tapi saya baru tahu yang berbabu juga banyakkan susu badan. So Alhamdulillah I banyak susu badan because of berbabu juga. Kenapa dia boleh buat tambah susu juga? Sebab bahan-bahan dalam berbabu banyak bahan-bahannya berkhasiat. Kita ada macam-macam. Kita ada green tea, kita ada alganatine, kita ada apa lagi? Kita ada spirulina, macam-macam kita So ada. kalau korang nak beli berbabu, korang klik link dekat description. Ataupun pergi kat TikTok saya lah, cari TikTok saya dekat showcase dia. tengok dekat showcase tu kalau korang nak beli. Bukan setakat berbabu sahaja, Mami Gorgeous pun boleh tambah juga susu badan korang. Tapi yang manis amalkan sekarang ni, kenapa susu dia boleh melimpah, boleh bengkak-bengkak, sebab dia konsum berbabu. Maka ni bukan promote saja-saja, bukan memang review, betul. bukan Cik Nabah yang kita orang nak bercakap ni. Ini apa ni kata, kita orang yang hadap sendiri benda ni. Berapa berat dan tinggi baby daripada Akak Ilya Nur Fatin? Soalan daripada Akak Ilya Nur Fatin, berapa berat dia? Okey, masa dia keluar mula-mula tu berat dia sekitar 2.73. Masa mula-mula dia keluar. Dan tinggi dia tak silap berapa 48. 48 cm. Abang dulu 51. 51 ke 53? Lebih kurang gitulah. Dan berat Martin dulu 3.3 Kak Martin. Tu yang koyak rapak member ni. Koyak rapak member Martin dulu. Memang masa dia lahir tu memang gemuk-gemuk lah Kak. Sampai sekarang gemuk dia Kak. Even nurse dengan doktor waktu tu pun cakap, patut awak koyak. Dia cakap itu. Walaupun korang dengar 33 tu macam anakku 35 kalau korang ada fikir macam tu kan. Dia 33 tu, dia gemoy. Kak, member apa ni manis ni Kak, kulit dia fragile. Faham tak? Macam Afiq cakap tadi, kulit dia memang fragile. So senang koyak. Maksudnya fragile tu tak adalah saya cubit pipi dia terkoyak terus. Tengok Martin sekarang. Alhamdulillah, sihat betul dia. Nampak tak? Alhamdulillah, tengok dia sekarang. Kalau korang tengok Martin daripada depan kan, dia sangat-sangat gemoy sekarang. Gemoy guys. Dia makan 2 ke 3 kali sehari. Sangat orang cakap berselera makan dia. Nasi dia pun macam nasi orang dewasa. Sebab saya Senang cerita dia makan dia. Senang cerita dia memang makan macam orang biasa lah. Orang dewasa dah makan nasi, lauk gini. Manis plan nak direct feeding ke bagi susu formula? Okay, waktu dia dekat nursery, memanglah biasalah hospital swasta dia memang ambil anak kita kan untuk bagi susu apa semua kan. Tapi lepas je saya habis bius 6 jam, Alhamdulillah saya terus bagi susu badan. Saya terus ambil dia skin to skin and direct breastfeeding waktu tu. Tapi buat masa sekarang saya belum bagi dia susu badan sebab hari tu waktu dia kena kuning, dia naik macam ni tau kuning dia. Lepas tu dia drop, lepas tu dia naik balik kuning dia. Tak kahwin, single. Diam lah you ya. Mesti ramai orang single tengok. Dia tak kahwin. So kiranya sekarang ni saya tak direct breastfeeding lagi. Sekarang ni saya masih bagi dia susu formula. Nanti bila dia dah sebulan dan ke atas baru kita start bagi. Atas faktor ni kan jangan sebab dia kuning kan. Doktor memang tak sarankan. Doktor takut
kuning dia makin tinggi disebabkan Tapi susu badan. ada orang paling tahu Bi. Orang dekat trace dia cakap macam ni. Cakap apa? Tak, janganlah bagi dia susu kambing. Sebab tu awak bagi dia susu badan. Dia macam ni sayang. Kau siapa? Kau siapa? Doktor cakap macam tu. Kau siapa? Setiap baby ni dia lain. Setiap baby ni dia lain. Tak semua baby sama. Macam Martin dulu pun kita orang dah pernah try bagi dia fully susu mak. Makin naik. Lepas tu bagi pula susu formula naik. lembu. Naik juga. Last susu carry home yang kambing tu baru dia turun mendadak and discharge. Senang cerita dia ni lah yang susu kambing memang bagus untuk kesihatan. Senang cerita. Banyak khasiat susu kambing ni. Dekat baby dia boleh turun. So kiranya waktu tu anak nombor 2 pun saya bagi dia carry home sebab kita orang dah try yang area juga. Bagi susu badan tak jalan, makin naik, susu lembu pun tak naik. Susu formula lembu tak naik juga. So tak turun juga. So last option adalah susu carry home, susu kambing, and alhamdulillah dia turun mendadak. Syukur. So guys, itu saja soalan. Tiba-tiba lagu ketenangan. Lagu outro. Okay, itu saja konten kita. Kita tak tahu berapa soalan kita jawab. I rasa macam 9 je soalan kita jawab. So itu saja soalan yang kita orang boleh jawab. Terimalah nyanyian daripada Malik Isbek. Ibu Malik Isbek masuk. Okay, so thank you so much yang sudi tengok konten ni. Yang mana tahu dah. So kita dah bagi tahu dah nama anak kita orang, Nur Aviana Malisa. So lepas ni kalau korang masuk live, udah lah Udah tanya soalan sama. Tengok konten ni. Tengok konten ni. Okay. So itu saja. Thank you sebab support kita orang, sudi tengok lagi kita orang, and insyaAllah kita orang akan update lagi video-video untuk korang lah. Okay. So bye. Assalamualaikum.